hadis marfu, hadis mutasil, hadis masnad. Nyo lebo hadisnyo itamong uyuk sahih. Kampung lebo hadis marfu, mutasil, masnad nyo itamong uyuk sahih. Hadis maktu nyo ditamong uyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wadi isyaratun ila mawjudin fil dhihni in kana qablal ta'lifi min aqsami ilmil hadithi iddatun, yakni arba'an wa salasina kama saya dzkuru akhiran wa arada bil aqsami huna ma yasmalul anwa'al mundarijata tahtal aqsami wa illa fa'aqsamul hadithi la takhruju an salasatin kama qala al-aqsaruna sahihin wa hasanin wa dha'ifin li'annaha in istamalat min awsafil qabuli ala a'laha fal sahihu aw ala adnaha fal hasanu aw lam tastamil ala syai'in minhuma fal dha'ifu wa minhum man lam yufrid naw'al hasani wa yaj'aluhu mundarijan fil sahihi. Dan bermula ini apa? Ini ibarat yang ada dalam zihn musannif. Dia nyata itu isyarat kepada yang ada dalam zihn. Jika ada ianya khutbah, sebelum mengarang daripada pembagian ilmu hadis itu berbilang-bilang, yakni akan 34 dan 34 sebagaimana selagi menyebut ianya musannaf pada akhir kitab, dan meiradah ianya musannaf dengan kata aqsam di sini. Akan apa meiradah? Akan apa bermaksud? Akan yang melengkapi ianya akan nok yang masuk ianya dan di bawah kata aqsam. Wa ila, jika bukan seperti demikian,
niscaya maka bermula aksam pembagian hadis itu tidak keluar ianya pembagian hadis daripada 3, sebagaimana telah berkata oleh aksarun. Yang mana 3 itu? Sahihin, sahih, dan hasan, dan dhaif. Li'anaha, karena apa tidak keluar? Karena bahawa dianya pembahagian hadis itu jika melengkapi ianya pembahagian hadis daripada sifat-sifat makbul, sifat-sifat diterima di atas setinggi-tingginya sifat, niscaya maka dianya pembahagian hadis itu sahih, atau di atas serendah-rendahnya pembagian, niscaya maka hasan, atau tidak melengkapi ianya pembagian hadis atas sesuatu minhuma daripada keduanya, a'la dan adna, niscaya maka dhaif. Wa minhum, sebahagian daripada mereka aksarun itu man yang tidak mengasingkan ianya man akan nok hasan, dan menjadikan ianya man akan nok hasan akan masuk dalam sahih. Di isim isyarat, hok isyarat kepada yang dalam dihir musannaf, yang jika ada ianya khutbah tergolong perkarang. Kamu orang pakai isyarat kepada maujud yang dalam dihir musannaf. Dinyo gerak kepada yang je khabar itu aidatu. Jadi ini adalah bilangan nibah pembagian ilmu hadis, yakni 20. Sebagaimana itu bagi kitab akan gepegah. Sebagaimana bagi kitab menulis bab matan fauqa salasina arba'ah. Ini liku tu bagi kitab. Kalau nyuruh kamu orang kalau ulang. Jadi bilangan ilmu hadis, bilangan pembahagian ilmu hadis iaitu 20. Maka ini adalah bilangan daripada pembahagian ilmu hadis. Pembahagian daripada ilmu hadis, iaitu 20 masalah ilmu hadis ni orang 20. Dilikuju wa arada bi aksami huna. Maksud yang musannaf maksud dengan kata aksam. Jadi kata aksam bukan dalam matan. Aksam dalam matan dengan bukti alilam guna bab kata aksam kaya alilam ulang berkena kaedah nahwu. Nakirah ulang marifah konyo intot. Jadi aksamnya aksam dalam matan. Jadi maksud musannaf dalam matan kata aksamnya adalah mama yang melengkapi nok yang ditamong uyu aksam. Nampak kan? Berarti maksud aksamnya bukan aksam bermakna aksam. Karena aksam hadis terlepas di balik itu. Yang alasannya. Maka jadi aksam ini, aksam dalam mata yang dimaksudkan oleh musannaf adalah nok yang ditamong uyuk aksam. Uyuk aksam hadis. Kamu apa? Uyuk aksam.
Kamu moho lagi sebagai bukti ji dengan alasan lagi apakah melengkap mama yang melengkapi no. Alasannya inti akan kepegah, bak phone kepegah konyol heboh perkara le, to heboh perkara pegah. Hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih. Kemudian le kepegahnya baru kepegah yang lain, to yang lain. Hadis marfu, hadis maqtu, hadis masnad, hadis mutassil dan lain-lain lah umdi sampai habis. Mohon kan? Berarti maksud aksamnya adalah yang no yang ditamong uyuk aksam. Yang menjadi aksam no adalah sahih. Aksam hadis no adalah sahih, hasan, dhaif. Yang no yang ditamong uyuannya dodo. Yang no yang ditamong uyuan dodo. Hadis marfu, hadis mutassil, hadis masnad. Nyo hoi tamong lebo hadis no. Hadis marfu, hadis mutassil, hadis masnad. Nyo ditamong uyuk sahih di tadi. Kamu kan? Hadis maktu dan lain-lain. Nya hoi tamong uyuk hadis di bawah hadis sahih di ghairi. Hadis madru, hadis munkar, hadis maudhu, hoi tamong uyuk di bawah hadis dhaif. Kamu kan? Itu akan bahas dia liku yang toh yang ditamong dalam kategori hasan, kamu kan? Maka ini maksud aksamnya bukan aksam yang bukan maksud aksamnya aksam hadis, karena aksam hadis heboh, hantar lepas heboh. Sahih, hasan, dhaif. Munyo maksud aksamnya bermakna aksam, hanya tak berah heboh. Kamu orang hanya berah heboh, hansah berah heboh, karena aksam hadis heboh, sahih, hasan, dhaif. Maka maksud aksamnya adalah no yang ditamong di bawah aksam hadis, yaitu lagi contoh no ji hadis marfu, hadis mutassil, hadis masnad. Nyo heboh hadisnya ditamong uyuk sahih. Kamu orang hadis madru, hadis munkar. Nyo ditamong uyuk hadis dhaif. Kamu maka maksud aksam ini adalah no yang ditamong uyuk aksam. Bukan aksam bermakna aksam, karena aksam bermakna aksam adalah heboh. Betul tu kamu kan? Liku jula wa illa menyokong lagi yang maksud dengku musaneh likut kata aksam adalah no yang ditamong uyuk aksam, maka hansah. Jawabannya fala yasihu, hansah. Dalil hansah tu fa aqsamul hadithi la takhruju an salasatin. Kamu kan? Dalil di pembahagian hadis hana terlepas di bahagian toh dia sahih, hasan, dhaif yang kepada han terlepas di bahagian heboh pembagiannya. Minyo pembagian hadis han terlepas di bahagian heboh kata sahih, hasan, dhaif. Maka maksud aksam dilikut untuk supaya mengata benar heboh pembahagian hadis. Maka maksud aksamnya adalah no yang ditamong uyuk aksam, iaitu no yang ditamong uyuk heboh kata benar sahih, hasan, dhaif. Baru kita pegang heboh pun. Kamu kerana dasar pembahagian ilmu hadisnya heboh le. Sahih, hasan, dhaif. Baru untuk yang lain-lain no. Yang ketinggalan nampak heboh pun no. Yang lain-lain no baru kita mau uyuk hebohnya. Kamu kan? Lagi hadis marfu, lagi hadis mutassil, lagi hadis masnad. Nya kita mau uyuk sahih di tadi. Hadis maqtu. Nya kita mau uyuk sahih. Tapi sahih ni ghairi. Kan kamu kan? Maka makna aksamnya aksam bermakna no yang kita mau uyuk aksam. No yang kita mau uyuk aksamnya makna ji. Sebagaimana diku kama kala aksarun. Pakon berguna dalil di bawah pembahagian hadisnya hana terlepas di balik. Lagi kan le aksarun. Karena aksarun kali rukun lagi bahawa pembahagian hadis hana terlepas di balik. Toh dia sahihin, hasanen, dhaifin. Yang lebihnya ada pembahagian hadis.
Kamu kan? Dengan dalil alasan ni pakon. Alasan bahawa pembahagian ilmu hadis hanya terlepas di balik. Alasan ni lagi nyo. Menyo pembahagian hadisnya melengkapi na tipu-tipu kabur, tipu-tipu lagi tipu adalah. Kamu kan? Tipu adalah tentabit. Kamu kan? Yang tipu-tipu kabulnya menyona tipu kabul tipu yang paling tinggi nya hadis saya hembunan. Kamu agak punya tipu kabulnya bukan tipu a'la, pecik tipu adna di bawah sebawah-bawahnya tipu kabul. Hanya kebenar hadis hasan. Hana duk tingkat sahih. Hana berarti tipu perawi hadis sahih hana. Yang kebenar hadis hasan di bawah sahih. Kamu agak menyo hana apa? Tipu kabul yang a'la hana. Yang perawi hadis sahih. Sifat kabul yang adana, yang sebawah-bawah sifat kabul, yang perawi hadis hasan. Kamu kan? Nyan hana, nyan menyo hana bandua a'la dan adana hana, nyan gebona hadis sahih. Karena perawi ini dusta. Kamu kan? Hana adalah hana adil. Nyan gebona hadis sahih. Kamu ya. Wa minhum man lam yufrid naw'al hasani wa yaj'aluhu mundarijan fi sahihi. Yaj'alunya gataf kena bak lam yufrid. Ada jumlah lam yufrid baik na ataf ada yufrid, na ataf ada yufrid itu pakai ulang amal lam. Maka bagi yaj'al pakai aku. Maka itu terjadi tuah kerana fijit, kan? Maka ataslah yaj'alu ada lam yufrid. Jadi baca yaj'alu ju, bagi rumah ju. Kamu ka wa minhumnya putuah wa minhumnya. Minhumnya sebahagian iba aksaru. Ya berarti mukabil aksarun. Munyo aksaru apa waktu gepegang pembahagian hadis hanya terlepas di balik. Ingat ju. Pembahagian hadis hanya terlepas di balik. Dengan alasan lagi ada meno. Menyona tipe kabul yang ada hadis sahih, menyona tipe kabul berarti yang adanya hadis hasan, menyohana berdua hadis sahih. Jangan ingat dulu. Mukabil aksaru tu lawan aksaru. Sebahagian daripada mereka iaitu simah. Sebahagian daripada aksaru berpendapat bahawa hasannya hana terasing ni. Makna hana terasingnya konok tak pasiro. Kamu konok tak pasiro ni. Pecik hasannya dijadikan lesimannya ditamong kuyuk sahih. Berarti mufhum ji hadis hasannya hana terasing, hana hidang tak boleh nok terus ni. Pecik dak ditamong dalam nok sahih. Jadi menurut pendapat limannya pembahagian hadis bukanlah pembahagian hadis boleh pecik dua apa nak kamu kan nak yang keput nyat adalah sahih hasan kerana hasan damang dalam sahih kamu kan sebagai dalil jipu nya pendapat sebagaimana itu keterangan diriku dan berasa hadis hasannya konyo diamalkan konyo jid dari syariat hadis hasan. Berarti kau tambah hadis saya kalau lagi acik je beramal dan je berdalil dengan hadis saya ni. Hadis hasan lagi acik berarti tak boleh nak kero tu, tak boleh nak dua tu. Tak boleh nak ditamong dalam tak boleh nak berarti bandua je melengkapi lah. Kamu orang bukan nak yang terasing hasannya bukan nak tak boleh dua je. Becik hasannya ditamong dalam nak sahih. Berarti lah tak berarti menurut waknya dua boleh nak. Tak boleh nak berarti hasan dan sahih. Tak boleh nak tu iaitu dhaif mentah. Kamu orang ya. Kata nau'anya kau idafah kepada hasani mudah belum. Hasani kau mudah ilaih. Nya idafah modalnya idafah bayan. Berarti pun mupo idafah bayan. Idafah nak kepada hasan gepunyata bagi tanya bahawa hasannya ada nak. Kamu kan? Ke hasannya nak ke hasannya berarti tu haji kan hasanyu. Hasannya hana terasing gepenapi le pendapat timannya gepenapi hasannya konok tambah zero kamu kan hasannya adalah itamong dalam nak sahih berarti
menurut awaknya dua abah pembagian. Pembagian hadis dua abah no. Pertama adalah no'ji sahih dan hasan. Kedua adalah hadis dhaif. Kamu ya, nyo timanya ge berkena mukabil daripada mukabil aksadul pawati. Ya. Kan kamu kan? Nah, maka ji loncong kesimpulan tu. Nyo kedua adalah bilangan pelbagai ilmu hadis, iaitu 24. Nyo tak ke 24 berarti aksamnya bermakna no iaitu mong uyu aksam. Karena menyokong maksud laginya hanya tak bagi 24, hanya benar 24. Kamu kan 24 hanya benar. Tapi aksamnya aksam hadis heboh taga. Sahih hasan dhaif. Maka di maksud aksamnya ada aksam bermakna no iaitu mong uyu sahih. Cara dapat mong ji laginya doh no iaitu mong uyu sahih. Lagi hadis marfu, hadis mutasil, hadis masnad. Nyo heboh hadisnya idamong uyuk sahih. Karena hadis sahih kau kamu uyuk sahih. Kamu kan matru, mungkar, maudhu nyo heboh hadisnya idamong adalah hadis sahih. Ha cara mufhum no iaitu idamong uyuk aksam. Kamu kan kajilah kan? Kaji ina mentong dia. Nyo ka habis le kalimah 3 habis nyo liku ka di dalam pembahasan. Nyo kaji node assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.